bila pegang jawatan bermaksud akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyiduna Umar yang kelihatan menangis ketika menjadi Amirul Mukminin, banyak kali orang tanya dia, salah satu jawapan dia ialah, dia kata, apa aku nak jawab di hadapan Allah ketika mana seekor keldai jatuh ketika berjalan di satu jalan yang rosak di bawah pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Innaha la amanah, sesungguhnya ia adalah amanah, jawatan ni. Wa innaha yaumal qiyamati lanadamah, Nabi kata sesungguhnya ia pada hari kiamat itu adalah penuh dengan penyesalan. Sebab tu sementara masih bernafas, pakat-pakat laksanakanlah tanggungjawab yang paling dekat sekali dalam keluarga masing-masing.